Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Pada waktu ini, tengah hari ini, saya live untuk baja campuran plus yang untuk bunga ros pada hari ini. Jadi kalau kita tengok kat sini, ros ni memang dia menggunakan baja khas. Kalau kita tengok setiap pokok bunga ros tu dia ada sinar dia sendiri. Apabila baja sesuai yang kita guna, kerancakan berbunga tu memang kita tak nafikan. Sebab kalau kita tengok kan baja ni ya, kalau kita isi sikit pada pokok, kesan dia memang ada ya. Jadi walau sikit sebanyak pun kita nampak daripada kesan dia. Pertama sekali bunga dia banyak dan kuduk dia banyak. Kalau kita tengok hari ni, yang saya tunjukkan hari ni adalah bunga-bunga ros yang kami jual ya. Jadi jual. Jadi melalui live ini kami nantikan bersama ya, untuk rakan-rakan di luar sana untuk bunga ros yang kita gunakan baja campuran plus untuk menggalakkan dia berbunga dan memastikan dia tak ada kepupusan bunga. Sebab bukan setakat bunga yang kita perlukan untuk bunga ros, kita memerlukan kehijauan daun dia juga. Sebab tu baja campuran amat penting. Kita tak boleh guna untuk baja bunga sahaja, sedangkan daun kita memerlukan daun yang hijau juga. Sebab memastikan bila daunnya hijau, pokok dia seimbang. Antara warna dengan hijau tu memang nampak terselah untuk bunga ros yang saya tunjukkan pada hari ini. Jadi rakan-rakan ya, kalau berminat boleh klik beg kuning, kita ada buat COD dan kita boleh post di mana juga rakan-rakan berada. Jadi cara guna dia paling mudah. Kita hanya menggunakan satu sudu saja dah cukup untuk memastikan dia sentiasa berbunga ya. Yang kita paling suka, bunga dia akan jadi besar. Itulah ya kelebihan baja campuran plus. Apabila kita isi baja ni, bunga dia akan jadi besar ya, bukan makin lama makin kecil dan seterusnya dengan daun jadi kecil belaka. Jadi itulah yang kita tak nak. Jadi penggunaan baja ini walaupun kita isi seminggu sekali satu sudu dah memadai dah untuk dia sentiasa subur dan sentiasa berbunga. Jadi rakan-rakan yang belum pernah guna boleh cuba sendiri dan tahu prestasi dia bagaimana. Baja ni kita isi sikit tapi kesan dia amat banyak ya. Sebab dari segi kemeriahan pokok dan dari segi kecantikan pokok memerlukan baja yang seimbang, melalui zat yang sesuai dengan dia. Sebab apa? Kalau kita letak baja yang tak sesuai dengan dia, tu yang daun ni mudah gugur dan daun dia kadang-kadang jadi hitam, tangkai dia cepat ya. Sebab apa? Kerana baja yang kita isi itu kadang-kadang tak sesuai dengan dia. Sebab tu bunga ros ni ya, bukannya kata dia cerewet, tak juga ya, tapi kerana penggunaan baja nak kena betul ya, yang sesuai dengan dia ya. Tanah nak kena tanah yang lembut ya. Jika semua tu kita dah ikut ya, kita dah ada, jadi tak jadi masalah untuk tanam bunga ros. Yang tak jadi bunga ros tu bukan apa, kerana satu, kerana baja tak sesuai dengan dia. Kedua, kerana tanah yang tak sesuai dengan dia. Lepas tu kita pula jarang-jarang siram. Jadi itu yang menyebabkan pokok yang kita tanam bunga ros tak menjadi seperti yang kita harapkan. Jadi kalau semuanya ada, insya-Allah ya cik, tak ada penyebab untuk pokok kita tak cantik. Tak ada penyebab untuk pokok kita tak cantik. Sebab apa, semua kita dah ikut dah. Dari segi tanah dah kita ada, dari segi baja dah kita ada. Jadi tak mustahil pokok kita akan cantik seperti pokok-pokok orang lain juga. Jadi itulah yang ingin saya bercerita pada waktu ini. Peranan baja amat penting untuk pokok. Kalau baja tak sesuai dengan dia, macam saya cakap tu, terang saya cakap, kemungkinan pokok tu tak cantik seperti sekarang ya. Ya. Kalau tanya saya kenapa pokok saya cantik, macam saya cakap tadi lah. Ya. Bukan setakat apa ni. Sebentar ada tetamu yang datang. Salam. Sebentar cik, sebentar saya sekejap ni. Okay, sebentar saya live dulu sebab ada tetamu yang datang ya. Jadi rakan-rakan nanti kita akan sambung balik. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.